Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke perbincangan berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah. Dari segi makhraj, sifat dan fungsi huruf tersebut. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang huruf ba dan jim dan kemudian huruf shin. Ya. Baik, perhatikan papan putih di belakang saya akan jelaskan tentang huruf-huruf tersebut. Ya. Iaitu makhraj dan sifat huruf. Baik, huruf ba dulu. Huruf ba saya dah tuliskan di sini. Iaitu dia keluarnya daripada bibir yang tertutup. Mula-mula tutup, tutup nak sebut, mesti buka mulut. Itu sebab saya tulis itu, bibir tertutup dan terbuka. Mula-mula tutup dan buka baru boleh sebut huruf ba. Kemudian yang kedua, iaitu di tengah perut lidah. Makhraj yang kedua ialah tengah perut lidah. Apa hurufnya? Huruf jim dan huruf shin. Jadi 3 huruf ini. Baik, untuk menyebut huruf ba, alif ba. Huruf jim, ya, mim. Baru boleh sebut. Bila sebut ba alif, ada 2 makhraj. Huruf makhraj ba itu sendiri dengan makhraj alif baru boleh bunyi ba. Dan jim, mesti bunyi jim, tutup bibir. Akhirnya dengan mim yang tutup bibir. Iaitu makhraj bibir juga mim ni. Sebelum ni kita dah bicarakan. Kali ini kita yang terakhir huruf ba itu, huruf bibir itu. Baik, ada lagi satu huruf bibir juga tapi bibir bawah saja, huruf waw, belum lagi. Lepas ni nanti baru kita, lepas siri ni baru kita bicara tentang huruf fa. Baik, huruf jim selesai. Lepas itu huruf shin sama juga di tengah perut lidah di sini. Jim di sini, shin pun di sini, shin. Baik, perhatikan nak eja dia shin ya nun, iaitu shi tu rahang tu pada huruf shin tengah perut lidah itu, kemudian bawa lidah kita pada makhraj nun. Shin bunyinya. Baik. Bagaimana sifat huruf ba itu bersebutnya? Iaitu dia tertahan mulut kita ni, tertahan nafas kita sebab tutup. Tertahan nafas. Kemudian syiddah, suara pun tertahan. Bila kita buka aja mulut tu baru bunyi ba, barulah dia terlepas. Jadi maksudnya suara pun tertahan. Dari segi pangkal lidah, kita perhatikan bahawa masa menyebut huruf ba, iaitu lidah kita relax saja. Ba, dia keluar hujung tu kan, mana lidah kita tidak terangkat, istifal. Kemudian antara rongga mulut dengan lidah dengan lelangit terbuka, rongga mulut tu terbuka, iaitu infitah, terbuka. Ba, kan nampak terbuka. Kemudian dia mudah disebut izlak, mudah keluar huruf tu, izlak panggilnya. Bagi huruf ba, iaitu sifat yang kelima, izlak. Tetapi huruf ba jangan lupa bila dia sukun dia bersifat qalqalah. Itu melantun. Qalqalah. Qalqalah itu pun bergantung juga sama ada perlahan, tengah kalimah. Kemudian kalau hujung kalimah tak ada tasydid, dia kubra. Kemudian dia kalau ada tasydid, dia akbar. Dan kemudian antara sugra dengan kubra jadi mutawasitah. Bila huruf qalqalah itu berada di hujung kalimah, dia baca wasal dengan kalimah berikutnya. Nanti bila kita berbicara tentang hukum qalqalah itu, barulah kita jelaskan dengan lebih lanjut. Jadi huruf ba kita tahu jahar, syiddah, istifal, infitah dan izlak dan juga qalqalah. Sifatnya. Baik, kita pergi pada jim dan shin tu sama juga, iaitu kita pergi pada jim dulu, sifatnya jahar juga. Jim, letak lidah kita di langit tu baru sebut jim, dengan berakhir dengan mim. Jahar. Kemudian suara juga tertahan lah. Kalau dia dah tertahan, nafas dia tertahan juga pula piano tu, iaitu kerana kita letak sana. Maksudnya nafas kita, suara kita tak dapat lepas lagi, melainkan kita lepaskan lidah itu. Jim bunyinya. Kemudian bersifat istifal, tak terangkat pangkal lidah. Dan terbuka rongga, bila kita buka baru keluar huruf tu tadi, infitah juga. Kemudian dia ismat, tidak mudah menyebutnya. Kerana dia tadi kita terangkat pangkal lidah, tertutup dia tu, mula-mula tertutup, kemudian baru terbuka, baru boleh keluar. Jadi dia anggapkan sebagai tidak mudah menyebut huruf tersebut, keluar huruf tu. Dan juga huruf jim ini adalah antara huruf qalqalah, 2 huruf qalqalah sini hari ini. Ada berapa huruf qalqalah? 5. Pertama tadi ba, jim, lagi satu dal, lepas tu lagi satu qaf, lagi satu apa? Ta, ata, aqa, qaf, dan ada dal. Baik. 5 huruf qalqalah itu.
Baik, kemudian kita pergi pada shim, dia bersifat hamal. Shin, kenapa dia bersifat tafashi tu? Ada sifat tafashi yang terakhir tu. Sebab itu dia berangin bunyinya. Dan rahawah, shin, terus keluar je. Rahawah bersifat rahawah. Kemudian pangkal lidah memang tak terangkat, infitah sama juga terbuka. Shin, terbuka mulut kita lepas tu, tapi tidak nak nyebut dia mula-mula tertahan, itu tidaklah keluar dengan mudah. Huruf itu dipanggil ismat. Dan akhir sekali tafashi, berangin juga, berhembusan. Tafashi, shin, bismillah, a'udzubillahi minash, nash, bunyi kan. Itu maknanya dia bersifat tafashi. Itu yang bunyi nash. Kalau kita baca bunyi a'udzubillahi minas, itu macam sin, safir saja. Ini tafashi. Jadi itu dia sifat-sifat 3. Semua ada 6 sifat. Termasuk juga itu huruf shin tu ada sifat tafashi. Jadi semua mempunyai 6. 3 huruf ni mempunyai 6 sifat. Yang sifat yang ke-6 ni adalah sifat tunggal. Tafashi, qalqalah pada jim, qalqalah pada ba. Okey, selesai. Baik, kita nak lihat fungsi dia. Huruf-huruf ini di dalam Al-Quran. Saya angkat yang muka yang pertama ni, lihat tu, saya dah tulis, sudah siap-siap. Kita pergi pada huruf ba. Ba ni adalah huruf yang boleh disambung sebelum, sambung selepas. Jadi ba ni maknanya kalau kita buat ba, dia boleh sambung sebelum dan selepas. Sebab saya buat tanda right sebelum dan selepas. Baik. Ba bila diberi baris alif apa bunyinya? Ba, ba alif ba. Ba kalau diberi baris ya ni apa dia? Ba ya bi. Nampak ya ni. Ni alif ni huruf ya ni baris bawah ni. Baris ya ni dia hurufnya. Kalau dia baris bawah, ba, wa, bu. Ba, bi, bu. Daripada bunyi apa? Daripada a, i, u tu. Baik, bila baris 2, apa yang kita perlu lakukan? Kita kena tambah huruf nun. Ba, alif, nun, ba, ya, nun, ba, wa, nun. Jadi, ban. Ba, alif, nun, ban. Ba, ya, nun, bin. Ba, wa, nun, bun. Ban, bin, bun. Bila baris 2. Super juga dengan jim bila dengan baris alif itu dia kalau kita eja dia jim ya mim kan, jim ya min. Dan bila kita mengeja dia hilang ya mim tu, hilang jim alif ja, jim ya ji, jim waw ju. Bila baris 2 alif, baris 2 ya, baris 2 waw, bunyinya tambah nun, jan, jin, jun. Sini aja tambah nun, sini tambah nun, sini tambah nun selepas waw. Jadi ini dia, saya dah buat dah ejaannya jin, jan, jin, jun. Begitu juga. Tetapi huruf jim ni sama dengan ba. Boleh sambung sebelum, boleh sambung selepas. Cuma bila jim tu, perhatikan. Jim ni bila bersambung, dia tinggal kepala saja. Ekor dia tak ada yang bulat, yang separuh bulatan ni. Tak ada Tak ada macam ni, tak ada. Bila dia bersambung nampak? Dia tinggal kepala saja. Tu tengok dia dalam Al-Quran, bila nampak macam ni, macam kepala ha ni tapi ada titik dalam bawah, itu dia adalah huruf jim. Okey, kita pergi kepada huruf shin. Huruf shin sama dengan huruf jim, sama dengan huruf ba, boleh sambung sebelum dan selepas. Syaratnya huruf yang nak sambung dengan dia mesti boleh sambung selepas. Huruf yang nak sambung selepas itu mesti boleh sambung sebelum. Syaratnya. Bila tengok dalam Al-Quran boleh nampak. Misal kata shin ni. Nampak? Syaratnya lam ni boleh sambung dengan sin, shin. Syaratnya selepas lam, selepasnya boleh disambung. Kemudian ya. Warna sebelum ya mesti boleh sambung dengan huruf shin tu. Itu maksudnya huruf shin tadi. Kalau macam ba selepasnya okey ada. Nampak ba satu. Huruf ya pun macam tu. Nampak? Ya. Jim boleh sambung selepas. Ni jim. Selepas boleh sambung, sebelum boleh sambung. Ni kenapa tak sambung? Kerana ra tak boleh sambung selepas. Kalau dia ada huruf ya sebelumnya, boleh sambung. Huruf shin boleh sambung dengan jim tu. Okey? Jadi selesai, kita pergi pada shin. Pada shin ada ya, shi, shim, wa, shu. Sha, shi, shu. Bunyinya lain sikit, bunyi tafashi tu. Shin ada sha, shim, ya, shi, shim, wa, shu. Kerana baris ya ada ya. Baris alif ada alif sini. Sebab itu saya gunakan baris atas yang orang bagi baris fathah tu adalah huruf alif. Baru saya boleh eja. Kalau saya bubuh tulis atas sana, ataupun saya tulis fathah, kat sana tak boleh meja. Jadi kalau saya bubuh huruf alif itu sendiri, baru saya boleh eja.
Shin Malaysia, Shin Yashi, Shin Washu. Baik, bila baris 2 tambah nun. Shin alif nun shan. Shin, shun. Iaitu shan, shin, shun. Ni ejaan huruf shin betul ni. Shimyanun. Shin. Okey. Jadi itulah saja penjelasan tentang huruf hijaiyah. Dan kita ada lagi 4 lagi huruf hijaiyah. Mungkin selepas ini kita 2. Lepas tu selepas yang kedua ada 2 lagi ayat. Kita habis, kita pergi pada hukum-hukum tajwid asas. Bermula dengan mad. Iaitu berkaitan dengan huruf mad saja. Hukum mad. Mad asli, mad wajib, mad jaiz, mad lazim, mad lazim kalimi harfi. Mad harfi tu dipanggil. Mad sunai. Okey. Baik. Itu saja perbincangan kita tentang hari ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di siri yang berikutnya.